Ini adalah penipuan terbesar tentang brand-brand luxury yang dah kencing korang selama ni. Baru-baru ni US dan juga China telah berdebat pasal tarif, dan China telah pun expose yang di mana brand-brand luxury daripada sana tu yang sebenarnya dihasilkan di negara China. Tak kisahlah Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci ataupun Balenciaga sekalipun, semuanya dibuat daripada China. Apabila passing kepada mereka, mereka hanya tukar tagging sahaja, contohnya made in Italy ataupun France. Ini adalah salah satu video yang expose yang di mana brand-brand luxury ni sebenarnya dihasilkan di China. Kononnya kualiti diorang yang paling on top, tapi ternyata korang dah silap. Tungan daripada brand-brand luxury yang dia dah collect daripada bingai-bingai ni, diorang bayar cukai dekat negara diorang, lalu negara diorang telah pun menyumbang kepada tentera-tentera bintang Daud. Kepada muslim-muslim yang tengok video aku ni, aku percaya semua orang ada internet. Isu brand-brand yang kita kena boycott ada di merata tempat, tapi korang still berdegil tak nak juga, korang berdosa. Sebab perkara boycott telah pun menjadi fatwa. Dan kepada warga-warga bingai ni, aku nak ucapkan tahniah sebab korang sanggup dan rela untuk keluarkan ribuan ringgit untuk produk-produk tersebut, sedangkan korang boleh dapat harga yang below market dengan kualiti yang sama. Sila teruskan menjadi bingai. Jangan lupa untuk follow aku untuk video seterusnya. Terima kasih.